Penyedaraian Taman Hutan Frim Selangor dikepung sebagai tapak warisan dunia UNESCO tidak terhenti sekadar pengiktirafan. Kini pelbagai aktiviti digerakkan bagi memberi pendedahan kepada generasi muda tentang kepentingan pemeliharaan dan kelestarian alam sekitar. Wartawan Derina Sheikh Faizal menyediakan laporan berikut. Frim yang menyambut ulang tahun ke-40 komited menerajui penyelidikan perhutanan tropika dan inovasi berasaskan sumber asli. Status tapak warisan dunia UNESCO menjadi pemangkin kepada program yang membabitkan segenap lapisan masyarakat. Frim telah berjaya diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO yang ke-6 untuk Malaysia dan yang pertama untuk Selangor atau Lembah Kelang. Jadi tentunya lebih istimewa sebab tu kita buat aktiviti lebih banyak. Sambutan hangat dalam setiap program yang dianjurkan menjadi manifestasi kesedaran umum terhadap keperluan menjaga alam sekitar agar kekal di sebalik kepesatan pembangunan negara. Hari open day macam ni kan, everyone pun boleh datang and ada banyak aktiviti yang kita boleh engage lah. So they can know lah Frim ni ada apa, banyak offer lah dekat sini. Feeling enjoy lah, so we come over here and then dengan kawan-kawan sekali. And then kita ada masuk jungle trekking sekali dengan tengok pokok-pokok. 100 tahun dulu, kawasan ini merupakan kawasan pelombongan bijih timah di mana lahirnya pelbagai pendidikan yang mengangkat nama Malaysia sehingga diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Derina Sheikh Faizal, TV3.